Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jati. Salam diberi pembuka kata, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nurul Farisha Raiha binti Muhammad Fadli dan berusia 15 tahun. Saya merupakan murid Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Intan Zahara yang terletak di Dungun, Terengganu. Kod sekolah saya ialah TEA 1029. Pada hari ini, saya memilih untuk membuat perkongsian tentang sebuah novel yang penuh dengan inspirasi berjudul Pelukis Jalanan, hasil pena Temen Abdullah. Beliau bukan sahaja merupakan seorang penulis, malah merupakan seorang pelukis dan arkitek yang terkenal di Malaysia yang berjaya membuktikan bahawa impian mampu menjadi kenyataan apabila disertai dengan usaha, kesabaran dan kecekalan. Novel Pelukis Jalanan ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Iman Publication dan mengandungi sebanyak 215 halaman. Walaupun kelihatan sederhana, setiap halaman menyimpan kisah perjuangan yang mampu menyentuh hati dan membuka mata pembacanya. Keistimewaan novel ini ialah kisahnya diilhamkan daripada pengalaman sebenar penulis. Kejujuran pengarang Temen Abdullah dalam berkongsi perjalanan hidupnya menjadikan setiap peristiwa terasa begitu dekat di hati pembacanya. Gaya bahasa yang santai, mudah difahami serta diselitkan dengan ilustrasi yang menarik menjadikan novel ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Temen Abdullah ketika melanjutkan pelajaran dalam bidang seni bina di luar negara United Kingdom. Demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arkitek, beliau terpaksa mengharungi pelbagai dugaan seperti masalah kewangan, tekanan dalam pelajaran dan kegagalan yang hampir mematahkan semangatnya. Bagi meneruskan kehidupan sebagai pelajar di perantauan, beliau melakukan pelbagai pekerjaan sambilan untuk menampung kos sara hidup dan yuran pengajiannya. Dalam kesempitan itulah bakat melukis yang dimilikinya mula berkembang apabila beliau menjual hasil lukisannya di jalanan. Dari situlah lahirnya gelaran pelukis jalanan. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, beliau tidak pernah menyerah kalah. Sebaliknya, setiap kegagalan dijadikan pengajaran untuk terus bangkit sehingga akhirnya beliau berjaya meneruskan pengajian dan semakin hampir merealisasikan impiannya. Kekuatan utama novel ini terletak pada mesej yang disampaikan oleh penulis. Beliau tidak hanya berkongsi kejayaan, malah berani menceritakan kegagalan, pengorbanan dan kesedihan yang pernah dilaluinya. Hal ini membuktikan bahawa kejayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Jadi, novel ini mengingatkan kita bahawa kegagalan bukanlah noktah sebuah perjuangan, tetapi merupakan langkah pertama menuju kejayaan. Saya memilih novel ini kerana saya percaya bahawa setiap kejayaan mempunyai kisah perjuangan yang jarang diketahui. Dalam dunia hari ini, kita sering melihat kejayaan seseorang melalui media sosial, tetapi jarang sekali kita mengetahui pengorbanan, kegagalan dan air mata mereka yang mengiringi kejayaan tersebut. Novel Pelukis Jalanan hadir untuk mengubah cara saya melihat kehidupan. Novel ini juga mengajar saya bahawa kejayaan bukanlah tentang sesiapa yang paling hebat, tetapi tentang sesiapa yang tidak pernah berhenti bangkit setiap kali jatuh. Nilai-nilai seperti ketabahan, kesungguhan, berdikari serta tawakal kepada Allah yang diterapkan dalam novel ini menjadikannya bukan sekadar sebuah bahan bacaan, malah sebuah sumber inspirasi untuk membentuk jiwa pembacanya. Akhir kata, saya mengesyorkan novel
pelukis jalanan ini kepada semua yang berada di luar sana, khususnya golongan remaja. Novel ini bukan sahaja untuk dibaca, tetapi untuk dihayati setiap kisah perjuangannya. Melalui kisah ini, kita belajar bahawa setiap impian memerlukan usaha, pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Semoga novel ini menjadi pembakar semangat kepada kita semua untuk terus melangkah ke hadapan tanpa mudah berputus asa, walau sebesar mana pun cabaran yang mendatang. Sekian, terima kasih.